Dulu waktu aku promote insole ni, aku tak expect ramai orang nak. Tapi ramai betul orang order ni. Nampak ni. TLSS Tactician T-Nano Grip Full Carbon Fiber Insole. Rupa dalam dia. Macam ni lah. Dia punya insole ni bahagian bawah dia full carbon fiber. Real carbon fiber. Bukan carbon fiber celup ke stiker ke apa. Ada poron punya cushioning dekat bawah ni. Okay. And then dekat atas ni ada T-Nano punya grip kat sini. Okay, bila kering dia tak grip lah. Tapi bila basah kan, especially kalau kaki korang berpeluh, dia akan grip kat sini. Ringan saja, nipis saja pula tu. So kalau korang nak rasa sensation snapback effect, bila korang berlari kan, bila aku tak nak buat ni kan secara unnatural, tapi you get the idea. Kalau korang pernah pakai kasut yang ada carbon plate ke ataupun any plate kan, dia akan ada push sikit lah. Tak adalah buat korang laju gila, tapi that sensation, that feeling that you get, that responsiveness that you get, inilah dia, especially kasut-kasut yang tak ada carbon fiber plate ni. So tak kisah pun kalau kau nak pakai masuk dalam kasut, selain kasut TLSS, nak masuk dalam Predator, Mercurial, nak masuk dalam kasut running korang ke, nak kasut harian korang, jalan korang atau pulang, boleh je, ganti saja. Masuk nipis je tu, nampak tau. Cabut je lah insole kasut sekarang. Kalau tak boleh cabut, just masukkan pun tak apa. Menarik tak?